Rupa-rupanya ramai orang sedang mencari ketenangan. Tetapi tidak semua orang tahu di mana ketenangan itu sebenarnya berada. Kita fikir ketenangan datang bila hidup kita sempurna, bila masalah hilang, bila semua orang memahami kita. Tetapi sebenarnya ketenangan bukan datang dari luar. Ketenangan datang dari kesedaran hati. Bayangkan air yang jernih. Jika air itu tenang, kita boleh nampak dasar. Kita boleh nampak apa yang ada di dalam air itu. Boleh nampak dengan jelas. Setuju? Tapi jika air itu bergelora, bergelodak, semuanya kelihatan teruk, kabur dan gelap. Hati kita juga sama. Bila hati tenang, hidup terasa ringan. Bila hati tenang, masalah tidak terasa terlalu besar. Bila hati tenang, kita mula nampak hikmah di sebalik setiap ujian yang didatangkan. Setuju ke setuju tak? Pernah tak awak jumpa orang yang hidupnya tidak sempurna, tetapi hatinya sangat tenang? Dan ada orang yang hidupnya kelihatan sempurna, tetapi hatinya susah nak tenang. Kenapa? Kerana ketenangan bukan datang dari dunia. Ketenangan datang dari kesedaran. Kesedaran bahawa kita tidak perlu kawal semuanya. Kesedaran bahawa kita tidak perlu jadi orang yang sempurna. Kesedaran bahawa hidup ini hanyalah pengajaran dan perjalanan. Cuba perhatikan langit. Kadang-kadang ada hujan, kadang-kadang ada ribut, kadang-kadang gelap. Tetapi langit tidak pernah berubah, tidak pernah hancur kerana itu. Hati kita juga begitu. Masalah kita ibarat awan yang berlalu. Kesedihan kita ibarat hujan yang turun membasahi bumi. Dan rasa ketakutan kita ibarat ribut yang datang dan perginya sementara, tak kekal. Tapi rasa hati yang kuat tetap ada walaupun keadaan suasana sentiasa berubah. Kadang-kadang kita terlalu penat sebab kita cuba melawan semuanya. Kita cuba melawan takdir, kita cuba melawan kesedihan, kita cuba melawan masa lalu. Dan ini hanya mengongkong hati awak, bukan menolong. Sebab ketenangan datang bila kita berhenti melawan. Bila kita mula menerima, bila kita mula mengakui dan menghargai, bila kita mula berserah dan bersyukur. Dan bila kita mula percaya bahawa Allah tahu apa yang terbaik untuk kita ketika itu. Dan sekarang ikut saya. Tarik nafas perlahan, jangan tergesa-gesa. Bayangkan semua beban yang ada dalam hati awak perlahan-lahan menjadi ringan. Bayangkan semua kesedihan perlahan-lahan menjadi aman. Dan katakan ke dalam hati kita, aku tidak perlu hidup sempurna. Aku hanya perlukan hati yang tenang sekarang. Aku hanya perlukan hati yang tenang sekarang. Aku hanya perlukan hati yang tenang sekarang. Ambil nafas perlahan-lahan, kemudian lepaskan perlahan-lahan. Mungkin hari ini hidup awak masih belum mudah. Mungkin masalah masih ada. Mungkin hati awak masih kadang-kadang terasa berat. Tapi kalau hati awak masih mencari ketenangan, itu bermakna hati awak masih rasa nikmat hidup. Dan hati awak masih merasakan nikmat yang pasti akan awak temui ketenangan satu hari nanti. Sebab Allah
tidak pernah tinggalkan kita, apalagi membenci kita. Dan kalau video ni menenangkan hati awak walaupun sedikit, tulis "aku sedang belajar tenang" di ruang komen. Dan kongsikan video ini kepada seseorang yang mungkin sedang mencari ketenangan seperti awak. Akhir kata dari saya, salam aman kedamai buat awak yang masih berada di sini. Saya menghargai dan kasihi awak. Terima kasih hadir dan jangan lupa jumpa lagi saya di next video. Assalamualaikum.